Orang kata hutan ni tak pernah kosong. Kita nampak hijau, nampak tenang, tapi tak semua yang hidup di dalam tu boleh kita lihat dengan mata kasar. Dan kadang-kadang benda yang kita tak nampak tu lebih berkuasa dari yang kita sangka. Cerita ni berlaku pada seorang lelaki bernama Pak Daud, seorang pemburu tua yang tinggal di pinggir hutan larat. Seumur hidupnya dia menjadikan hutan tu tempat cari makan, perangkap, jerat, buruan dan semua dia tahu. Tapi satu hari dia terjumpa sesuatu yang luar dari biasa. Seekor ayam. Tapi bukan ayam kampung, bukan juga ayam hutan biasa. Badannya hitam legam berkilat, matanya merah menyala dan bulunya ada kilau kehijauan bila terkena cahaya matahari senja. Dia tak pernah nampak ayam macam tu. Tapi kerana fikirkan nilai dan keunikan haiwan tu, dia terus tangkap dan bawa balik. Dia tak tahu, dari saat dia sentuh ayam tu, hidup dia takkan pernah sama. 3 malam selepas ayam tu dibela di dalam reban belakang rumahnya, Pak Daud mula dengar bunyi pelik waktu malam. Bunyi orang berjalan, bukan seekor tapi seperti kawanan yang besar. Bunyi ranting patah, daun kering dipijak dan suara, bukan suara manusia, bukan juga binatang, tapi suara parau, berbisik, pulangkan hak aku. Mula-mula dia sangka itu mainan angin. Tapi malam keempat dia terjaga jam 3 pagi. Peluh sejuk basah di dahi. Dari tingkap biliknya, dia nampak kelibat seseorang berdiri di tepi reban. Tinggi, kurus, berselimut kebus. Dan ayam hitam tu diam, tak berbunyi, tak bergerak. Tapi matanya bersinar merah menyala, seolah tahu siapa yang datang. Pagi esoknya, ayam tu hilang. Tapi kesannya bermula. Pak Daud sakit, tak boleh bangun, tubuh jadi lemah. Badan penuh lebam-lebam hitam yang bentuknya macam tapak tangan. Setiap malam suara tu datang, semakin dekat. Pulangkan hak aku. Anaknya, Zali, yang tinggal di bandar, balik kampung bila dengar ayahnya jatuh sakit. Tapi bila dia tiba, Pak Daud tak boleh bercakap. Cuma mata dia luas terbuka. Macam nak sampaikan sesuatu tapi lidah dia terkunci. Zali cuba cari bantuan. Pergi ke Tok Bomoh yang dikenali di kampung sebelah, Tok Seman. Bila Tok Seman jejak kaki ke rumah tu, dia tak terus masuk. Dia berdiri di tangga dan tenung reban ayam yang kosong tu. Katanya, benda ni bukan biasa. Ayam tu bukan milik dunia kita. Kau dah ambil hak yang bukan hak kau, Daud. Zali tanya, macam mana nak betulkan? Tok Seman suruh gali tempat reban tu. Bila digali dalam tanah, ada benda yang tak patut ada. Bukan ayam, tapi cebisan kain kuning, tulang-tulang kecil yang disusun dalam bentuk tertentu, dan bau busuk yang bukan dari dunia ini. Tok Seman cakap, ini tempat ikatan lama. Ayam tu penjaga. Kau ambil penjaga, kau buka pintu. Zali tanya balik, pintu apa? Tok Seman pandang dia dengan mata yang berat. Pintu antara kita dan dia. Penunggu yang jaga tempat tu dah bangkit. Dan dia takkan berhenti selagi hak dia tak dipulangkan. Zali dan Tok Seman buat upacara pulangkan semula barang yang diambil. Tapi malangnya, ayam hitam tu tak pernah dijumpai semula. Seolah lesap dari dunia. Dan Pak Daud, seminggu selepas itu dia mati dalam tidur. Tapi wajahnya bukan tenang, tapi ketakutan yang tak terbayang. Mulutnya masih terbuka, macam nak jerit, tapi suara tak pernah keluar. Malam sebelum pengebumian, jiran-jiran yang jaga jenazah nampak sesuatu dari dalam hutan kelibat tinggi, kurus, berdiri diam di tepi jalan masuk. Dan dari arah hutan, suara parau bergema lagi. Pulangkan hak aku. Dan sejak tu, setiap kali ada orang masuk ke hutan larat dan terserempak dengan ayam hitam, mereka tahu, jangan sentuh, jangan tangkap, jangan buat silap macam Pak Daud. Sebab bukan semua ayam boleh digoreng. Ada yang menjaga sesuatu yang lebih tua, lebih marah dan lebih berdendam. Kalau kau terdengar suara berbisik dari celah pokok, terutama waktu malam, jangan pandang belakang, jangan jawab. Sebab mungkin dia masih mencari. Ni kisah kedua. Nama aku Hasan. Seorang pemburu ayam hutan yang dah berpengalaman hampir 20 tahun. Dari hutan Perak sampai ke pedalaman Pahang,
Aku pernah masuk, tapi ada satu tempat, satu kawasan hutan di sempadan Kelantan dan Terengganu yang orang kampung sini panggil hutan bunian ayam. Ramai yang cerita, tapi tak ramai yang berani masuk. Aku pula jenis tak percaya sangat benda-benda gaib ni. Sampailah satu hari aku cabar diri aku sendiri dan semua berubah. Malam sebelum aku masuk hutan tu, aku bermalam di rumah Pak Long Saleh, orang lama kat kampung tu. Dia pernah jadi tok batin satu masa dulu, tapi sekarang dah uzur. Masa aku duduk minum kopi dengan dia, dia pandang aku lama-lama. Hang tahu tak, ayam hutan kat dalam sana tu bukan biasa-biasa. Ada yang bela, ada yang dijaga. Kalau salah ambil, bukan balik ayam, balik bala. Aku senyum sinis. Aku hormat dia sebagai orang tua, tapi dalam hati aku fikir, cerita orang dulu-dulu. Esok pagi, lepas subuh, aku terus masuk. Senapang di bahu, jaring dalam beg, umpan dah siap. Cuaca pagi itu berkabus. Suasana sunyi, cuma bunyi unggas dan desiran daun yang menyambut aku. Dalam 2 jam berjalan, aku dengar bunyi kekek ayam hutan. Cepat-cepat aku merapat. Seekor ayam jantan berbulu cantik warna perak berkilat dengan ekor panjang melentik berdiri atas akar pokok besar. Bukan main lawa ayam ni, kata aku dalam hati. Aku pasang jaring, letak umpan. Tapi pelik, ayam tu tak lari. Dia pandang aku. Mata dia merah, macam biji saga yang basah. Aku rasa meremang, tapi aku tetap kejar. Satu langkah aku ke depan, ayam tu lompat. Tapi bukan macam ayam biasa. Dia terbang bukan melayang macam ayam kampung, tapi macam burung helang. Terus ke dalam hutan tebal. Aku kejar. Tak sedar, aku makin jauh masuk. Makin dalam, sampai satu tempat yang pokok-pokok dia tinggi, mencakar langit. Sunyi, angin pun tak bergerak. Tiba-tiba, bunyi ayam tadi hilang. Diganti dengan satu suara. Halus, serak, tapi jelas di telinga aku. Jangan ambil yang bukan milikmu. Aku terhenti. Mata aku mencari sekeliling, tapi tak nampak sesiapa. Peluh mula menitik. Jantung berdegup laju. Aku undur perlahan-lahan, tapi tanah bawah kaki aku rasa lembik, macam lumpur. Dan tiba-tiba kaki aku tenggelam. Pinggang aku terus masuk ke dalam tanah. Aku cuba meronta. Tangan aku capai pokok sebelah. Tapi pokok tu rasa panas. Macam besi dipanaskan api. Masa tu, aku nampak sesuatu di depan. Kelibat. Putih. Jalan perlahan. Dekat dengan tanah. Matanya merah menyala. Dan di atas bahunya, tergantung kepala ayam hutan. Tapi bukan seekor. Banyak. Darah masih menitik. Ini hutan kami. Ayam itu penjaga kami. Kau dah ceroboh. Makhluk tu terus melompat ke arah aku. Aku jerit, tapi suara tak keluar. Tangan aku capai sesuatu dalam beg batu asahan senapang. Aku lempar sekuat hati. Bunyi dentuman. Dan tiba-tiba, aku tersedar. Aku terbaring di tepi jalan balak. Kaki aku berlumpur. Senapang hilang. Jam tangan aku pecah. Matahari dah tinggi. Aku cuba bangun. Lutut aku menggigil. Aku jalan terhincut-hincut. Keluar, ikut jejak lama. Bila sampai kampung, orang tengok aku macam aku baru balik dari kubur. Pak Long Saleh datang pegang bahu aku. Dia tak tanya apa-apa. Cuma dia cakap, bukan semua dalam hutan tu untuk manusia. Ada yang kita tak patut sentuh. Kau dah diuji, Hasan. Kalau dia tak lepaskan kau, kau takkan balik. Sejak hari itu, aku tak masuk di hutan tu lagi. Dan aku tak kejar ayam hutan sebarangan. Kadang-kadang masa malam sunyi bel, aku masih dengar suara kekek ayam jantan. Tapi aku tak cari. Aku tak nak tahu. Sebab aku tahu, bukan semua ayam hutan tu ayam sebenar. Ada yang jaga hutan, dan ada yang hanya tunggu pemburu yang degil. Macam aku.